Splash memang merecik. Mantap coy. Sekarang merecik coy. Dia makan geng, dia makan geng. Ada tanda-tanda dia makan. Lain tu. Okey, assalamualaikum geng. So ada yang tanya macam mana nak guna umpan Splash. Korang buka je umpan ni dan korang masukkan ke dalam bekas yang telah disediakan. Bila korang beli produk ni, korang akan dapat sekali dengan bekas ni. So mudah je, korang koyakkan paket ni dan masukkan powder ni kat dalam bekas yang telah disediakan. Kalau korang dekat Lombong kan, korang boleh pakai air daripada Lombong tu. Kalau korang dekat Tasik, korang boleh pakai air daripada Tasik. Kalau macam saya ni, sebab kawasan tebing saya ni agak tinggi, so saya pakai air minuman je. Bancur macam ni, agak-agak, dan korang boleh gaul lah. Dah siap gaul, dia akan jadi macam ni. Lihat. Umpan dah siap pasang. So jom kita lancar. Bismillah. A few moments later. Dia makan geng, dia makan geng. Ada tanda-tanda dia makan. Lain tu. Okey, okey. Okey, bukannya. Okey. Alhamdulillah geng. Okey, okey. Nampak Im? Okey. Ngam. Alhamdulillah geng. Mantap. Ikan ketiga Alhamdulillah. Sekarang dah tak panggil mantap coy. Merecik coy. Splash. Okey geng. Ni saya gunakan umpan Splash. Saya pakai cacing merah. Tadi saya gunakan hati ayam pun dah dapat. Ni pakai cacing merah pun dapat. Nampak? Memang makan dalam Bowl. Okey geng, alhamdulillah hasil untuk malam ni saya menggunakan umpan daripada Splash. So memang terbukti. Cara penggunaan ni saya dah tunjuk tadi. Memang mudah, korang boleh letak umpan ni dekat mana-mana. Korang boleh simpan dekat beg pancing ke, ataupun korang boleh simpan kat dalam poket macam ni geng. So bila korang nak pakai, korang keluarkan dan boleh guna terus. Setiap pembelian korang akan dapat bekas ni. So korang tinggal bancur dengan air je dan korang boleh mancing. InsyaAllah kita ikhtiar, kita cuba. Rezeki Allah yang tentukan. Splash memang merecik. Mantap coy. Sekarang merecik coy.